Jadi kalau orang Indonesia itu semuanya suci gitu. Apa yang kalian katakan pada kami itu suci. Menyatakan kami ni Melayu malas, Melayu Malaysia tu malas, macam-macam. Ya, ada netizen tetangga yang tak terima ketika kaum dari tipe tertentu di negara sebelah ini dinilai dengan labelitas tertentu. Dan hal tersebut kerap terjadi ketika ada perdebatan antara netizen di sebelah dengan netizen dari Indonesia. Namun yang mengherankan justru orang-orang Indonesia yang disalahkan. Jadi kalau orang Indonesia itu semuanya suci gitu. Orang Indonesia itu semuanya suci gitu. Gitu. Apa yang kalian katakan pada kami itu suci. Macam-macam ya dekat YouTube ya, YouTuber Indonesia cuba menjatuh-jatuhkan kami. Menyatakan kami ni Melayu malas, Melayu Malaysia tu malas, macam-macam. Dikecam ya. Kalau bahasa Indonesia menghujat, kalau bahasa sini mengecam. Macam-macam ya, macam-macam. Ya, jika ditelusuri statement yang seakan sudah menjadi branding ini, awal mulanya bukan dari orang-orang Indonesia. Justru pernyataan-pernyataan ini muncul dari pemimpin dan orang-orang di negara tetangga ini sendiri. Yang paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang boleh dikatakan kaum-kaum yang pemalas. Kita based on leaderboard ataupun kita based on kedudukan. Rakyat-rakyat ataupun penduduk-penduduk yang paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang quite boleh dikatakan kaum-kaum yang pemalas. And then dekat situ saya boleh cakap bukannya Malaysia sebenarnya pemalas. Malaysia sebenarnya bukan pemalas, tapi warga-warga asing kita boleh sendiri nampak. Kita boleh nampak sendiri adalah pekerja-pekerja, contohnya kerja-kerja kontrak yang sanggup berdiri di bawah panas, sanggup bekerja di matahari terik. Agak quite kurang sebenarnya, based on pandangan saya sendiri, agak kurang sebenarnya kalau kita nak melihat orang-orang kita sendiri bekerja. Tetapi apa yang kita boleh nampak, kesemuanya adalah warga asing. So dekat situ bukannya kita ni nak menyekat peluang pekerjaan, cuma rakyat kita sendiri yang tak nampak peluang pekerjaan tu sebenarnya ada ataupun tak ada. Orang Malaysia berkata orang Melayu kita ni pemalas. Abang setuju ke tidak? Melayu pemalas Saya malas cakap bahasa Melayu tu. Sensitif Betul lah tu, setuju. Aku memang betul setuju. Orang Melayu kita malas, setuju. Banyak pun Melayu sekarang malas. Tak ada kerja, terus tak nak kerja. Kan memang betul lah. Malas. Tak nak, macam fikiran orang tak terbuka, tak? Macam sekarang ni boleh je bisnes ke, buat apa-apa je lah asalkan benda tu macam bisnes, dapat duit. Depends ada yang malas, ada yang tak. Sebab kebanyakan memang macam tu pun, kita sendiri nampak. Sekarang kita nampak sekeliling kita memang banyak malas. Yang gelandangan pun banyak yang Melayu. So kita boleh tahu dari situlah yang diorang ni. Baru tak saya jumpa dengan satu orang. Dia satu kontraktor Melayu. Saya tanya dia, pekerja you datang daripada mana? Dia kata, datang daripada Indonesia, datang daripada Thai. Melayu tak ambil. Melayu ambil lah. Siapa tak banyak? Melayu ambil 100, dapat lekatlah 3 orang. Kenapa? Panas lah. Nak buat kerja tu panas sampai tak mau kerja. Jadi kalau tak mau kerja, orang lain masuk lah. Lepas tu negara kita lah ni dah 7 million orang asing. Sebab kita tak mau kerja. Bila saya kata orang Melayu malas, marah saya. Ya, kita tahu bahawa orang Melayu tak nak buat kerja-kerja tertentu. Sebab itu orang asing datang. Daripada zaman saya kecil lagi, orang Cina, orang India datang pasal orang Melayu tak mau buat kerja. Tak mau kerja dalam lombong, tak mau kerja dalam estate. Jadi dengan itu orang asing datang dan kemudian mereka tinggal di sini, dan kita sekarang ini pun 2 million lebih orang Bangladesh datang sini dan mereka berjaya. Kita boleh buat benda itu semua, tapi kita saja tak mau buat. Itu saya kata sengaja lah. Branding ini pun pernah viral ketika ada pernyataan dari seorang pengusaha wanita berkewarganegaraan Kamboja yang pernah memposting video dengan labelitas dimaksud dan membuat mereka marah. Melayu pemalas. Oh, kecoh betul.
cerita pasal Melayu pemalas ni. Tapi sebenarnya cerita Melayu pemalas ni yang bagi famous ni bukan makcik ni sebenarnya. Statement ni dah lama saya dengar Melayu pemalas ni. Siapa yang buat statement ni famous? Siapa lagi? Tun lah, kan? Tun sampai sekarang cakap Melayu pemalas. Tapi okey je, orang Melayu tak marah pun bila Tun cakap benda ni. Bangun dia cakap lagi perkara ni. Masa dia dengan KJ dekat keluar sekejap, dia cakap lagi Melayu pemalas. Okey je orang Melayu, tak adalah marah sangat, kan? Tapi yalah, parti dia tak dapat menang, hilang deposit. Itu sajalah. Tapi lepas ni, sekarang ni elok je dia jadi penasihat ekonomi dekat 4 negeri. Tak ada pun orang marah. Kalau marah sangat Tun cakap Melayu pemalas, pasal apa 4 negeri ni lantik dia penasihat ekonomi? Mestilah orang Melayu marah. Tak marah pun, mana okey lah tu bila Tun cakap benda tu. Tapi saya sebenarnya sokong cakap Tun tu bila Tun kata Melayu pemalas. Nak marah-marah lah. Saya nak cerita sikit pasal apa saya kata Melayu pemalas. Saya ambil contoh orang berniaga. Daripada 10 orang Melayu, berapa orang yang berniaga? Mungkin seorang je. 9 orang tak nak berniaga. 9 orang tu suka makan gaji. Tak kisahlah makan gaji dengan siapa, swasta ke, kerajaan ke, GLC ke, dia takkan terfikir nak berniaga. Padahal Nabi dia kata berniaga tu 90% rezeki. Dia tak nak berniaga, dia nak juga makan gaji. Okey, yang berniaga pula nak cepat kaya. Buat produk, produk tak ada kualiti, lepas tu scam agent. Suruh agent beli pukal banyak-banyak. Lepas tu produk tu boleh jual tak boleh jual, dia tak kisah. Yang penting agent dah beli banyak-banyak. Tu scam lah tu. Yang jadi kontraktor pun malas. Malas nak belajar jadi kontraktor, malas nak jaga pekerja, malas nak belajar pasal kewangan, malas nak belajar pasal project management. Yang dia tahu lobby project. Lobby project dia terpandai lah. Lepas tu dapat projek, malas nak buat, bagi kat Cina. Projek 10 juta dapat 100,000. Orang yang kaya Cina, yang miskin Melayu dapat 100,000 tu. Happy dah dia, malas lah tu. Nah, dari statement-statement ini, hal tersebut yang bisa membedakan pekerja lokal di negara sebelah dengan pekerja dari negara lain, terutama dari Indonesia. Orang Indonesia banyak mencari peluang kerja di negara lain dan tidak hanya terpaku di Malaysia. Korang tengok rakyat Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan sebahagian daripada negara Arab lainnya, mereka sanggup keluar mencari rezeki di pelbagai negara. Pergilah ke Eropah, Amerika, Asia Tenggara dan seluruh pelosok dunia. Anda mesti akan melihat mereka ini, kan? Mereka ni tak kisah pun apa jenis pekerjaan, sebab walau kerja sebagai seorang buruh, ianya tetap sebuah pekerjaan. Dan ramai dalam kalangan mereka pun sudah berjaya membina sebuah kehidupan yang baik di luar negara. Jadi saya nak menyerulah kepada semua rakyat Malaysia yang tak ada peluang untuk membina kerjaya ataupun mendapatkan pekerjaan di negara ini, untuk keluar merantau ke negara asing, hatta ke Afrika sekalipun, untuk mencari peluang membina sebuah kehidupan yang baik. Jangan memilih pekerjaan apa pun, selagi mana ianya halal, teruskan walau ianya sekadar pengutik buah apple. Dan yang paling penting, pergilah dengan cara yang betul, bukan jalan belakang. Tolong jangan lagi anggap yang kita ni macam standard rakyat Korea dan Eropah. Kita tak ada beza pun seperti negara miskin lainnya. Kita harus berpijak pada realiti. Ya, orang Indonesia banyak mencari peluang kerja di luar negeri dan itu tidak hanya terpaku pada satu negara. Ada banyak negara di dunia yang menjadi tujuan dari warga negara Indonesia untuk merantau. Dan hal itu karena dipengaruhi beberapa faktor, misalnya faktor ekonomi, faktor pendidikan, seperti akses pelatihan dan pengalaman internasional dengan budaya yang berbeda. Selain itu, ada juga dorongan untuk meningkatkan status sosial dan cakrawala berpikir melalui pengalaman internasional. Dan itu pun jumlahnya sekitar 1% lebih dari total rakyat Indonesia. Sehingga Malaysia bukan satu-satunya negara tujuan bagi warga negara Indonesia untuk merantau. Ibaratnya di mana ada oksigen dan peluang kerja, di situ ada orang Indonesia.